Okey, hari ni DK nak tunjuk helmet standard. Ini helmet standard lah, helmet half face yang memang orang selalu pakai lah. Helmet standard ni lah, laser. Okey, helmet half face ni kita masuk di belakang motor wash SR3 dan confirm boleh tutup, tiada masalah, tiada paksaan, boleh tutup. Dan kita letak di depan tak boleh tutup, depan tak ngam, depan dia boleh duduk macam ni. Dan kita tengok lekuk tu macam meyakinkan, tapi bila kita nak tutup tu dia amat tidak meyakinkan sebab dia tak boleh tutup, nampak? Kalau depan mungkin boleh letak helmet half face. Okey, tak apa, kita bagi masuk betul-betul. Okey, tak boleh juga. Tak boleh juga sebab dia punya design tu. Okey. So untuk SR3 helmet half face hanya boleh masuk di belakang dan depan boleh letak helmet stern. Okey.